Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Dalam video kali ini, saya nak ajak anda semua ulang kaji topik integration by parts atau dalam bahasa Melayu dia, pengamiran bahagian demi bahagian. Okey, so seperti yang anda sedia maklum, sebelum ni anda dah belajar substitution, kemudian kita ada by parts yang kita akan cerita dalam video ni, and then the third one is partial fraction. Kita nak tengok comparison antara substitution dengan integration by parts dulu. Okay? So, macam mana kalau kita dapat satu soalan tu, katakanlah soalan tu pun very general kan, dia kata just integrate the following. Dan dia bagi kita equation, macam mana kita nak identify soalan tu boleh digunakan, boleh diselesaikan menggunakan kaedah substitution ataupun kaedah by parts. Okay? So, secara kasarnya macam ni kalau kita nak tengok, the integration of x x square dx, dan satu lagi kita ada x ex. Okay. So soalan ni nampak lebih kurang sama, bezanya cuma dekat eksponen ni ada x square, dekat eksponen yang ini pula x dia kuasa 1 sahaja. Okay. So cuba teka antara kedua-dua ni yang mana yang boleh kita gunakan substitution. Yes, yang the first one. Okay, kenapa? Remember dalam kaedah substitution, dalam soalan tu kita akan ada satu part yang kita boleh pilih sebagai u, yang mana kalau kita differentiate u tu kita boleh gantikan satu lagi. Okey, apa kata saya breakdown kedua ni untuk korang nampak Kita tengok yang hitam ni dulu. Calon-calon u dia adalah kita ada x, kita ada ex square dan kita ada x square. Manakala yang biru ni pula calon-calon dia adalah x, ex. Tu je. Okey. So tengok kita tengok yang biru dulu. Yang biru, kalau kita pilih x ni sebagai u, kita hanya akan mengubah persamaan ni kepada u, du. So basically tak ada benda, sama je. Kita akan start balik sebab kita hanya tukarkan x kepada u je. Okay? Nothing really changes. Okay? Dan kalau kita ambil ex pula sebagai u, lagi tak boleh buat apa-apa. Okay? Because kalau kita ambil ex ni sebagai u, katakanlah u equals to ex, lepas tu du over dx sama dengan es jugalah kan. So kita pun macam ni, du sama dengan ex dx. Tapi kita tak ada extra ex untuk kita substitute. Okay? Sebab persamaan ni dia akan jadi, okay, so dia akan ada x, lepas tu ex dah jadi u, lepas tu dx kita adalah du over ex. Nampak tak? Ex ni tak ada benda boleh cancel. So tak hilang. Persamaan kita di akhirnya tu akan ada gabungan x dengan u sebab kita tak berjaya nak substitute everything. Okay. Meanwhile yang biru ni pula, yang hitam ni pula, kita boleh ambil x square sebagai u. Sebab x square ni kalau kita differentiate, kita dapat x. Okay, dia dapat 2x kan, tapi 2 tu constant boleh tolak depan. So kalau saya tunjuk yang hitam ni pula, kita ada let u equals to x square, maka kita ada du over dx adalah 2x dx. Okay, 2x. Lepas tu, kalau saya susun balik, kita kan sekarang ni, bila kita dah pilih x square ni sebagai u, apa yang ada antaranya adalah yang ni. Kita ada x dengan dx. So, kita rearrange, dia jadi x dx kat sini. Ni akan jadi du over 2. Which means, persamaan ni, kita boleh tulis balik sebagai, first, ex square dah jadi u, so dia jadi eu. Lepas tu x dx pula dah jadi du over 2. Dan 2 ni boleh bawa depan, so dia jadi 1 over 2 eu du. Nampak tak? Semuanya dah jadi u. Okay, so kita boleh selesaikan guna substitution. So nampak tak? Beza sikit je. Tapi sebab yang ini ada elemen yang kita boleh differentiate, jadi satu lagi, maka ini boleh guna substitution. Yang ini tak boleh. Bila tak boleh, kita kena gunakan integration by parts. Okay, itu secara kasarnya lah. Mungkin nanti bila anda tengok example, anda akan lebih faham.